Dan fardu sembahyang 5 waktu. Itu fardu tu. Hak wajib tu tak ada. Hak wajib tu dalam istilah yang suku tak ada. Dia kira wajib dengan fardu tu hak tula. Itu dalam mazhab Syafi'i. Habis itu. Kemudian hak nafal dan sunat dia terbagi kepada 2 pula. Ini mengikut pembahagian dia lah. Mengikut pembahagian dia. Iaitu kalau kita tidak buat hak sunat, kalau kita tidak buat jadi kurang, jadi cacat, ataupun makruh kalau kita tidak buat. Seperti jemaah, sembahyang dengan berjemaah, azan, qamat dan seumpamanya. Itu jadi kurang kalau kita tak buat. Yang keduanya iaitu orang panggil sunnah zawaid. Jadi sunnah pertama tadi orang panggil sunnatul hadyi. Sunnah hadyi. Kalau kita tinggal jadi kurang, jadi cacat. Satu lagi iaitu sunnah zawaid. Kalau kita tinggal tidaklah jadi cacat, jadi kurang. Tidak jadi cacat, tidak jadi kurang. Hak ni berkait dengan perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara hidup dia. Lepas tu pakaian dia, duduk bangun dia, hak tu masuk dalam hal ni. Ini beza istilah lah. Setengah ulama dia kata istilah lagu lain. Orang panggil sunnah tasyri'iyah, sunnah ghairu tasyri'iyah. Hak ni lah benda tula je. Cumanya istilah nama saja berbeza. Jadi sunnah zawaid ni lagu tu lah. Misalnya Nabi pakai lagu ni, Nabi makan lagu ni, Nabi makan roti. Jadi adakah jadi cacat, jadi kurang kita kalau kita tak makan roti? Tidak begitu. Nabi dulu pernah naik kuda, dan banyak lagi lah benda-benda lain yang seumpama itu kan. Itu tak ada kena-mengena. Itu orang panggil sunnah zawaid dalam istilah ni. Dalam istilah lain dia sebut macam-macam lagi lah. Ada juga yang menyebutkan sunnah yang merupakan ibadah dan qurbah. Ada juga sunnah yang merupakan adah. Hak tula tu istilah tula. Hak adah tu hak berkait dengan pakaian, berkait dengan makan minum, gapo suasana, bentuk rumah gapo tu, kita tidak dituntut lah tu. Anda rasa hak lebih tepatnya, lebih molek istilah tu, lebih terang, iaitu kita pakai sunnah tasyri'iyah dan ghairu tasyri'iyah. Sunnah tasyri'iyah iaitu hak termasuk di dalam hukum lah, hukum fiqh, wajib ke, sunat ke, harus ke, haram ke, makruh ke, hak tu termasuk dalam hak tu. Kita boleh kata hak mana-mana, masuk dalam hak mana-mana, satu daripada 5 tu kita boleh kata. Itu sunnah tasyri'iyah. Sunnah ghairu tasyri'iyah, hak tidak lagu tu lah, tidak berkait dengan hak tu, tidak berkait dengan wajib ke, cuma dia sekadar harus saja. Dan harus itu pun boleh jadi di masa yang lain tidak molek, bahkan tak boleh buat. Cuma zaman dia tu harus. Mungkin setengah-setengah zaman kita pun harus, tapi setengah-setengahnya tak boleh. Salah kalau buat lagu tu. Misalnya gali parit masa nak perang tu. Hak zaman dia tu memang ada keperluan, tapi zaman kita ni gali parit buat ke dia. Orang mari dengan jet, dengan peluru berpandu dengan dia tu. Jadi tak dapat edah, menak saja. Itu termasuk dalam ghairu tasyri'iyah, tidak termasuk dalam syariat. Yang ni kita nak boleh kata wajib kau kita kena buat gitu, haram kau buat gitu. Tak ada kena mengena. Itu mengikut keadaan. Paling tinggi ia harus. Di zaman Nabi dulu ya, sebab ada keperluan dia. Zaman kita tak boleh. Zaman Nabi perang guna pedang, guna anak panah. Lah ni orang guna pedang, guna kau tu guna. Kita nak guna hak tu lah. Tak boleh. Salah pula kalau kita guna, tak kena gaya. Guna dengan arti tak sepakat hak lain. Lah ada hak lain tu tak sepakat hak lain. Kalau tak ada hak lain, ada hak tu kita boleh guna, itu lain cerita. Begitulah juga dengan makan, minum, apa, pakaian. Nabi SAW selalu pakai kain. Apakah mesti kita terikat dengan itu? Tidak. Sebab apa? Sebab dia tidak termasuk dalam sunnah tasyri'iyah, tapi ghairu tasyri'iyah. Hak tu lebih comel istilah dia tu.
Tapi hak ni tidak ada kena mengena dengan semaya ni lah. Nak rayaknya istilah sunnah tu, bila sebut sunnah tu macam-macam. Macam-macam ada. Satu sunnah dengan makna semaya sunat, satu sunnah dengan makna sunnah Nabi tu. Sunnah Nabi. Sunnah Nabi tu dia ada macam-macam lah. Ada hak wajib, bukan semuanya wajib. Ada hak sunat, ada hak harus, begitulah. Ada hak tidak termasuk dalam hak tu. Cuma dia sekadar harus. Sekadar harus. Dan hak ni bukan dalam hadis saja, sebenarnya dalam Quran pun lagu tu juga. Hak dia sebut dalam Quran tu tidak semesti kita kena kita fikir makna kita kena terikat dengan hak tu. Tak. Misalnya wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail. Jadi guna apa ni kuda tu untuk menghadapi musuh. Dalam Quran sendiri sebut. Tapi kita tidak terikat dengan hak tu. Tidak terikat dengan hak tu. Dia sebut tu sesuai dengan zaman dia. Zaman masa turun Quran tu orang guna kuda. Yang ni untuk buat perang. Jadi dia sebut kuda. Bukan makna nak ikat umat Islam ni dengan mengguna kuda untuk sepanjang masa. Tidak. Tidak begitu. Jadi Quran pun lagu tu. Bukan hadis saja. Quran pun lagu tu. Dia kena faham maksud dia tu di sebalik tu. Maksud dia tu di sebalik tu. Tak apalah. Hak sini maksudnya semaya sunat. Semaya sunat. Lepas tu dia amari hadis Ummi Habibah. Dia kata Nabi SAW bersabda, sesiapa yang semaya dalam satu hari 12 rakaat sunat, akan dibina untuk dia satunya dengan makna sebagai ganjaran, yakni ba' badaliyah ataupun muawadah bihinna. Satu lagi ba' tu dengan makna ba' sababiyah, dengan makna sebab. Dengan sebab dia semaya tu Allah SWT binakan, bangunkan, buatkan rumah untuk dia dalam syurga nanti. 12 rakaat sehari. Banyak benar rumah kalau buat gitu. Kita dalam dunia ni nak rumah sebuah pun sibuk sepanjang hayat kerja. Kita kata boleh hak tu je. Allah SWT dengan kemurahan dia, rahmat dia, dia bui mudah. Bui mudah. Hak ni hak ada sebuah ni pun nak tinggal. Lepas tu dia akan buruk. Dia macam-macam lah boleh berlaku sesuai dengan keadaan dunia tu. Tetapi hak akhirat ni akan berkekalan. Situ. Jadi kalau buat ni mudah je kalau nak kira. Kalaulah dalam dunia ni boleh dengan semaya 12 rakaat tu jadi rumah. No. Maya belaka kali semaya belaka. Tapi tidak gitulah. Tidak gitulah. Hak ni di situlah keyakinan. Keyakinan. Keyakinan sahabat-sahabat, orang dulu, orang-orang lani pun hak ikut Nabi yakin betul dia akan buat ni. Dapat rumah banyak lah saya rasa. Kalau kita ni ada Kuala Lumpur pun ada rumah, Johor pun ada, kan suka pergi dah. Pergi duduk sana rumah kita juga. Duduk sana rumah kita juga. Kalau dalam dunia tidak suka. Bukan setakat dalam negeri tu. Pergi negeri orang putih pun ada juga rumah kita. Pergi negeri Arab pun ada juga rumah kita sendiri. Rumah kita sendiri. Okay? Lega tu. Lagu mana nak dapat? Akhirat ni kalau nak kira tak nampak lah. Tak tahu mana nak. Dunia ni nampak boleh buat. Tapi dengan kita buat amalan ni Allah SWT buat. Dia akan menjadi kenyataan. Itulah kelebihan sembahyang sunat. Kelebihan sembahyang sunat. Itu dia sebut secara umum. Lepas pada tu Abdullah bin Syaqiq ni tanya Aisyah tentang sembahyang sunat Nabi SAW. Dia kata ni terperinci lah. Dia sembahyang sebelum zuhur 4 rakaat di rumah aku. Sembahyang sunat ni hak moleknya iaitu di rumah. Sebab apa? Nabi SAW dalam hadis yang lain ada sebutkan afdalus salah salatul mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Sebaik-baik sembahyang ialah sembahyang seseorang itu di rumah dia, kecuali sembahyang hak fardu. Maknanya kalau hak sunat di rumah dia. Sebab itu Aisyah kata Nabi SAW sembahyang zuhur 4 rakaat di rumah aku. Lepas tu dia keluar sembahyang dengan orang ramai. Hak ni di masjid. Mana sembahyang fardu dengan orang ramai. Lepas tu dia balik pula ke rumah aku. Dia sembahyang 2 rakaat. Dia sembahyang 2 rakaat pula situ.